Hampa tahu tak, Indonesia ni bukan kota biasa. Dia kota atas ayak. Dia duduk atas lebih 100 pulau kecil dalam Laguna Laut Adriatik. Jalan raya mereka bukan jalan tar tapi kanal, siap dengan perahu lalu lalang. Sebab itulah tempat ni jadi antara destinasi paling famous dalam dunia. Nampak lawa tapi ada cerita di sebalik tabir tempat ni. Setiap tahun bila musim gugur sampai musim sejuk, Venesia kena banjir besar yang orang petana panggil Aqua Alta. Ni bukan hujan lebat biasa, ni air laut naik sampai banjir habis jalan, rumah, kedai semua tenggelam separa. Angin kuat pula mai tambah bagi keadaan jadi makin teruk. Penduduk dengan pelancong kena jalan dalam air macam hidup dalam kolam lah. Tapi mereka tak duduk diam, kerajaan Itali buat projek mega nama dia MOS, sistem penghalang laut yang boleh naik dan halang banjir bila paras air mula melampau. Tu semua mereka buat untuk selamatkan kota Venice, kota unik yang dah bertahan beratus-ratus tahun supaya tak hilang di telan laut. Haha, sila komen.